Elemental Fusion Boboiboy Genta. Boboiboy Genta merupakan kuasa gabungan elemental yang terhasil daripada Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Gempa. Dia melakukan kemunculan sulungnya dalam isu ke-15 Boboiboy Galaxy Musim 2 Berjuang Tanpa Genta. Dalam Berjuang Tanpa Genta, Gopal telah mendesak Boboiboy untuk menggunakan gabungan lain kerana Boboiboy selalu menggunakan kuasa Frostfire. Boboiboy bersetuju dan dalam misi kecemasan ini, dia telah menggunakan Elemental Fusion terbaru dan dari situ terhasillah Boboiboy Genta. Genta cuba untuk melawan penceroboh itu tetapi dia baru sedar bahawa Genta ni langsung tak ada kuasa. Walaupun Boboiboy Genta ni tidak punya sebarang kuasa ketika kali pertama diperkenalkan, tapi lepas tu barulah kita dapat tahu bahawa Boboiboy Genta ni ada keupayaan untuk menyerap dan menyimpan tenaga untuk kegunaan kemudian. Disebabkan kuasa ini, Gopal memanggil Boboiboy Genta sebagai Boboiboy Battery. Inilah hasil lukisan yang telah berjaya saya buat untuk video kali ini. Untuk video seterusnya, korang nak saya lukis apa pula? Boboiboy ke, Kamen Rider ke, One Piece ke? Cuba tulis cadangan korang di ruangan komen di bawah.